Siapa geng penunggu harga emas turun? Anda boleh ambil iktibar dari kisah customer ini. Beliau adalah seorang pesara. Setiap hari perhatikan harga emas. Sewaktu beliau mula menabung emas, harga emas pada waktu itu adalah sekitar RM380 per gram. Apa yang terjadi? Masuk bulan November 2024, harga emas mula naik melebihi RM400 per gram. Pada waktu itu, beliau masih lagi menunggu harga emas jatuh di bawah paras RM400 per gram. Dan akhir sekali, beliau terpaksa membeli emas dengan harga lebih mahal sekitar RM410 per gram. Kerana paras harga tertinggi dah naik sekitar RM426 per gram. Apa pengajaran dari kisah beliau? Pertama, harga emas memang ada naik dan turun dalam jangka pendek. Tetapi harga emas naik secara purata 10% setahun. Bermakna kenaikan harga emas sebenarnya sudah dijangka. Kedua, anda tidak perlu tunggu waktu terbaik untuk membeli emas. Kerana harga emas yang murah sudah menjadi sejarah. Emas adalah simpanan jangka panjang, sekurang-kurangnya 2 tahun simpanan. Bermakna, harga yang anda rasa mahal sekarang akan menjadi murah dalam masa 2 tahun akan datang. Jadi, jangan risaukan tentang harga emas. Yang anda patut lebih risau jika gram simpanan emas anda tidak bertambah. Dengan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh terus mulakan simpanan emas pada hari ini sejurus selepas anda berdaftar. Caranya boleh klik link di bio saya untuk daftar secara percuma atau hubungi saya, insya-Allah saya akan bantu guide sebaiknya.